Orang tahu tak, sebelum dunia barat mencipta jam paling tepat dalam sejarah, seorang saintis Islam telah berjaya melakukannya terlebih dahulu. Malah, beliau juga merupakan individu pertama yang mengemukakan konsep enjin steam lebih awal daripada James Watt. Nama beliau ialah Taqi al-Din Muhammad Ibnu Ma'aruf, seorang ahli astronomi, jurutera dan saintis hebat dari Empayar Uthmaniyah pada abad ke-16. Pada tahun 1577, Taqi al-Din membina balai cerap terbesar di dunia Islam pada waktu itu terletak di Istanbul. Balai cerap ini menjadi pusat kajian astronomi, membolehkan beliau mengkaji planet, bintang dan komet dengan ketepatan yang luar biasa. Menggunakan teleskop yang beliau sendiri cipta, beliau mencatat data pergerakan planet yang lebih tepat berbanding ahli astronomi lain pada zamannya. Namun, beberapa tahun kemudian, balai cerap ini dirobohkan kerana perubahan politik dan pandangan berbeza dalam kalangan pemerintah dan ulama. Salah satu ciptaan terbesar beliau ialah jam mekanikal paling tepat pada zamannya. Dalam bukunya Al-Kawakib Al-Duriyah, beliau menerangkan bagaimana sistem gia yang kompleks membolehkan jam ini mengukur detik dengan lebih tepat berbanding mana-mana jam yang wujud ketika itu. Jam ini bukan sekadar untuk kegunaan biasa. Ia digunakan dalam kajian astronomi untuk mencatat waktu dengan lebih tepat, membantu ahli falak membuat pengiraan pergerakan bintang dan planet dengan lebih efisien. Satu lagi penemuan penting beliau ialah idea tentang alat yang menggunakan wap air untuk menggerakkan gia, yang dicatat dalam bukunya. Jika dilihat kembali, konsep ini sangat mirip dengan prinsip enjin steam yang menjadi pemacu utama revolusi perindustrian pada abad ke-18. Walaupun teknologi pada zaman beliau belum cukup maju untuk merealisasikan ciptaan ini sepenuhnya, idea yang beliau perkenalkan menjadi asas kepada perkembangan teknologi moden. Taqi al-Din bukan sahaja seorang saintis tetapi juga seorang pemikir yang mendahului zamannya. Beliau menulis lebih daripada 90 buah buku dalam pelbagai bidang termasuk astronomi, kejuruteraan, mekanik dan optik. Hari ini ramai mengenali nama Galileo, Newton atau James Watt, tapi hanya segelintir yang mengetahui bahawa dunia Islam juga mempunyai tokoh hebat seperti Taqi al-Din, seorang ilmuwan yang menyumbang kepada sains dan teknologi lebih awal daripada yang disangkakan. Aku Mat Cerita.